Itu daging Guencana, ding 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 Guencana. Ya. Ding 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 ding. Sekali. Ding 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 ding. So kat depan kita ada dua lauk. Okay. Ni. Mac Nampak kita. Sure dua ke? But I cannot see. I'm legally blind. Dua. Dia ambil satu paket tu dia separatekan dia kan macam tu. Bukan. Sebab Nampak dia dia sama. dia lain. So, Okay, ni tengok macam ni dia macam ni kan. Merah-merah Nampak sikit. Merah sikit. Okay. Bila merah ni apa dia? Maksudnya dia masak merah. Okey faham Ayam faham. masak merah. Yang untuk ni Ini. dia nampak orange sikit so Nampak. dia ayam masak orange. Dia cakap Ada tadi cakap apa? apa? Orange kan? Orange you. Okay, Lepas tu orange cakap tadi saya. apa? You biasa makan. Itu biasanya. Ini luar biasa. Ni luar biasa lah maksudnya. Lain orang lain cara. Okey, Rasa faham. dulu. Kita bagi dia rasa dulu lah. Apa-apa yang jadi kat dia dulu. Itu betul lah tu. Betul lah tu. Betul Memang tak? rendang, betul rendang. Betul rendang. Yang ni Okey. tak kering sangat. Ya, dia Okey, masih okey. Ya, sikit. ya. Coba lah. Sedap. You trust my taste or not? I trust you lah. Trust me, right? This is some good stuff. Ini barang jadi. Barang baik. Tak lah. Okey. Okey. Yang ni. Kita kadang-kadang ayam masak merah ni ada orang masak pedas. Betul. Manis. Betul. Yang ni rasa macam mana? Awak rasa Okey, dulu. saya masuk. Saya pun macam Pingzi jugalah gelojoh orang. Makan terus. Makan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Belum gigit lagi tu. Ini mau macam Sweet kan? Sweet macam I kan rasa dia. Dia macam manis-manis sikit. Betul lah. Ayam tu lebih sweet daripada kau. Oh ya, okey. Okey, senang cerita ayam masak merah ni pun kita boleh bagi jahat. Ini jahat. ini baik. Kedua-duanya jahat. 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 Approve. Alright, next. Ini dia yang kita nak try. Daging. Okey. Daging. Ini saya tahu apa yang dua-dua ni. Confident je. Okey. Apa dia? Okey. Ini daging rendang. Hmm. Okey, betul kan? Ya kot. Itu daging Guencana, ding 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 ding. Guencana. Ya. Ding 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 ding. Sekali. Ding 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 ding. Okey. Okey. Dua-dua daging, Okey. tapi rasa mesti lain-lain lah kan sebab ni. Mana yang daging rendang Minang, mana dendeng? Inilah. Okey, ini Betul ke? daging Certified rendang sikit. Minang. Ni rendang Minang Betul. Sebab nampak warna rendang, lepas tu ada serai. Oh. Itu jadi sebab Habis tu tak- lah dah jadi Minang. Kita rasalah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa daging dulu. Lembut tak? Daging dia makan macam ada daging ke? Wah. Lembut sangat. Lembut kan? Daging dia Lembut. cukup lembut. Ya. Rasa dia pun macam something. Sebab mungkin jarang rasa daging rendang Minang. Selalu kita rasa rendang Ya. biasa kan? Nambah. Ambil lah semua. Tuang. Okey, next. Balik je. Rasa Okey. bak daging Okey. deng-deng. Deng. Jangan. Sana Macam lagi. mana? Guencana, Guencana, ding 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 ding. Okey dah cukup. Okey, makan. Daging dendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh iyalah daging dendeng kan. Oh, Dia tumbuk. Oh, ya. Tumbuk dia Ya. sampai hitam macam tu ke? dah. Bukan tumbuk sampai hitam. Yang tumbuk hitam tu kau. Tumbuk dah makan lepas. Tak, dia daging tu kan dia dah Okey. rebus, ditumbuk-tumbuk dulu. Okey. Dia dah tumbuk tu barulah digaulkan dengan rempah ratusnya. Lepas tu yang hitam tu kicap lah maksudnya. Ya. Oh, ni. Campuran. Okey. I baru tahu yang ditumbuk dulu. Ah, betul. Daging dendeng memang ditumbuk-tumbuk. Okey. Oh, tak tahu. Baru tahu. Terima kasih, Alin. Akhirnya Alin ada function, guys. Alin ada function, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ambil dulu makan. Wakil. Banyak ambil. Kepada korang yang ada taste bud yang macam memerlukan flavor yang kuat, ini untuk korang. Sebab dia punya flavor sangat Dia kuat. banyak rempah ratus. Betul. Beratus-ratus. Betul. Ratus lah. Ya, rasa kan. Betul. Macam kena tumbuk kan. Macam kena tumbuk lah. Rasa lah, sesuai lah. Dengan nama daging dendeng. Selamat Hari Raya.
Apa ya? Sanak saudara. Lupa lirik lah. Makanan wajib kalau pergi rumah orang ke rumah Okay. sendiri mesti kena ada. Okay. Which is? Which is? Teka lah. Itu kuah kacang ke? Nampaknya macam sambal. Ni kuah kacang. Ni nampak tak kacang Tengok, ni? nampak kacang. Color dia macam sambal. Color dia memang agak dairy nampak sikit. kacang. Yes. Okay. So dah gabung semua ni. Ini kalau ada di atas meja, kalau you ada pergi mana-mana, Alin ada pergi mana-mana, semua pergi ada mana-mana, ada lontong lah. Tak ada benda lain. Lontong. 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 Okay. Sebut sikit je. Lontong. Lontong. PG sebut sedap sikit bunyi dia. Ush. Banyaknya. Banyaknya. Silakan. Okay, PG try. Okay, ambil. Oi, jangan buat. Ambil satu ni. Okay. Banjir. Okay. Kalau macam ni kau tak habis basi ni. Okay. Sebenarnya kau kena makan seorang ni. Okay. Patutlah dia suka. Sedap kan? Sedap. Kan? Ya. Sebab kuah lemak kalau kena dengan kuah kacang yang sebegini Sebegini. Dia tak semua kuah kacang macam ni, betul tak? Okay. Lontong, sambal kacang dan segala yang ada, nasi impit semua Mix and kalau match digabungkan sekali barang jadi. Padu. Barang jadi. Lepas ni aku nak jadi Melayu lah. Oi. Wah. Sangat. Teruk. Wah. Nama siapa? Nama kau aku tahu. Kau apa Pinji Nama ni Pinji. Nama Melayu, bagi nama Melayu. Syafizi. Syafizi ya? Dah rasa dah semua. Kuat tiap oi. Gelocong betul. Tadi kau makan. Oh, Tengok betul ni kan, semua dia Bob yang makan. Ya, nampak habis tu dia lah. Dia yang makan. So korang tahu tak overall yang korang makan ni semua cuba teka berapa ringgit? Semua ini Berapa ringgit? RM100 saja. wah, berbaloi kan. Dapat rasa macam-macam. Ada ayam masak merah, ayam masak rendang, daging dendeng, daging apa? Rendang Minang, lontong, kuah kacang. Banyaklah. Banyak. Semua kita orang rasa memang. Memang. Berbaloi lah dengan RM100 yang bakal korang keluarkan itu. Jadi kalau korang semua nak check out kedai yang jual makanan ini semua yang dengan harga RM100 ini, boleh check out dekat platform official Plex, website official. Terima kasih Plex. Platform Selangor. Plex tu platform Selangor tau. Support lokal. Support lokal. Tak bersun. Acil. Tak jadi. Bersin singgah.